Pemilihan parti PKR sepatutnya makin matang. Tapi ni kita lihat saling londeh-melondeh. Apa dah jadi? Pemilihan timbalan Presiden PKR bukan lagi proses pematangan parti, tapi medan saling londeh-melondeh maruah parti sendiri. Cakap soal reformasi, tapi yang berlaku adalah deformasi dalaman. Serang-menyerang, aib-mengaib, dedah rahsia sana-sini, seolah-olah rakyat perlu tahu siapa yang lebih jahat dalam parti keramat ini. Ini bukan soal membina kekuatan, tetapi ini adalah soal siapa paling banyak rahsia aib parti disimpan. Persahabatan menjadi alat, kesetiaan jadi tunggangan. Hari ini kawan, esok lusa boleh jadi musuh politik. Bukan tak ada rekod kan sebelum ni kalau korang ingat. Mereka ini yang dulu jual harapan kepada rakyat, kini semuanya hanyalah drama. Bila dah diberi kuasa, apa yang dijanji hanya tinggal janji dengan pelbagai alasan. Kini PKR bukan lagi nampak seperti parti rakyat, tapi parti yang rebut jawatan. Dan kita sebagai rakyat, kita disuruh untuk terus percaya walaupun jelas mereka saling tidak percaya di antara satu sama lain. Ini bukanlah politik matang, ini adalah politik dendam yang dibungkus dengan retorik perubahan. Acah-acah reformasi sebenarnya dah jadi reformasi.